Siaran media, Jawatankuasa Tata Tertib FIFA jatuh hukum 3 perlawanan antarabangsa Tier 1 skuad Harimau Malaya di Isytihar kalah 3-0. Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM, telah menerima hukuman terbaharu daripada Jawatankuasa Tata Tertib Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa, FIFA, yang bersidang pada 12 Disember 2025 berkaitan kes menurunkan pemain yang tidak layak. Mesyuarat yang dipengerusikan oleh Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Tata Tertib FIFA, George Palacio itu mendapati FAM telah melanggar Artikel 19 Kod Tata Tertib FIFA, edisi 2025, kerana menurunkan pemain yang tidak layak dalam 3 perlawanan antarabangsa Tier 1 berikut. 1 Malaysia lawan Cape Verde di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, Eras pada 29 Mei 2025 yang berkesudahan seri 1 hingga 1. 2 Malaysia lawan Singapura di Stadium Nasional, Bukit Jalil pada 4 September 2025 yang berkesudahan Malaysia menang 2 hingga 1, dan 3 Malaysia lawan Palestin di Stadium Sultan Ibrahim, Iskandar Puteri, Johor pada 8 September 2025 yang berkesudahan Malaysia menang 1 hingga 0. Sehubungan itu, Jawatankuasa Tata Tertib FIFA telah membuat keputusan bahawa Malaysia di Isytihar kalah dengan jaringan 3 hingga 0 pada ketiga-tiga perlawanan tersebut. Selain itu, FAM turut dikenakan hukuman denda sebanyak 10,000 franc Swiss, RM51,414. FAM akan membuat permohonan bertulis bagi mendapatkan alasan keputusan daripada Jawatankuasa Tata Tertib FIFA sebelum mempertimbang langkah seterusnya yang akan diambil berhubung perkara ini. Siaran media ini dikeluarkan pada Rabu, 17 Disember 2025.